Hierarki yang seterusnya pula adalah engineering control. So, engineering control ni kita menggunakan teknologi, menggunakan kejuruteraan untuk mengawal hazard tersebut. Yang paling mudah ialah contohnya macam dekat mesin tu, kita ada machine guards. Machine guards ni contohnya kalau dekat kereta kita, dekat enjin tu, kan ada tali sawat tu yang berpusing tu. Guards ni kat mana? Dekat penutup enjin yang dekat luar tu lah. Itu adalah guards. Sama juga dengan mesin-mesin yang kat luar tu, mana yang ada bahagian-bahagian bergerak tu, dia ada letakkan satu dinding di mana orang tak boleh nak masukkan tangan ke tempat-tempat tersebut. Langkah kejuruteraan yang lain contohnya macam sensor. Sensor ni ada banyak jenis lah. Ada yang dipasang dekat pintu, buka je pintu tu mesin stop. Ataupun ada pasang dekat tingkap. Tingkap tu dibuka aja, mesin tu stop. Ataupun dia ada light curtain. Light curtain ni bila ada orang ceroboh je, mesin stop. Dia macam tu. So, itu adalah contoh-contoh langkah-langkah kejuruteraan.